Zakat merupakan rukun Islam ketiga, suatu amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap usahawan yang mampu. Majlis Agama Islam Pulau Pinang menggalakkan umat Islam untuk menunaikan zakat dengan penuh ikhlas sebagai jalan membersihkan harta dan membantu golongan asraf yang memerlukan. Selain menunaikan zakat, kita juga digalakkan menjadi usahawan zakat. Dengan perniagaan yang berjaya, kita dapat meningkatkan keberkahan rezeki dan membantu lebih ramai umat Islam dan asraf yang memerlukan. Majlis Agama Islam Pulau Pinang menyediakan pelbagai program latihan dan sokongan bagi usahawan zakat agar perniagaan mereka berkembang dan memberi manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum, saya Aida, pemilik Hokimis Bakery. Saya mulakan perniagaan ini daripada tahun 2000, secara formal 2014 lah. Saya minat dalam bidang ni yang membuatkan saya menjalankan perniagaan ni secara serius lah sampai sekarang. Pada mulanya saya menjalankan kelas baking. Daripada situ saya dapat tahu daripada rakan-rakan usahawan lah, kenapa cikgu tak try tengok dengan zakat ke, ada kelas bimbingan kan. So saya pun try lah. Saya jumpa pegawai, saya tanya macam mana apa semua. Dan saya join lah, first time sekali saya join dengan kelas bimbingan usahawan daripada zakat. Lepas tu dah mula kat situ saya dah mengenali zakat lah, apa zakat bagi dekat usahawan-usahawan. Kat situlah saya mula kenal dengan zakat. Assalamualaikum, nama saya Wati Aisyah binti Bahrudin. Saya pemilik perniagaan Laksa Kakwa Kampung Buar Jering. Laksa Kakwa mula beroperasi pada tahun 2015. Selepas Kakwa berhenti kerja kilang, Kakwa memulakan perniagaan menjual laksa di tepi jalan lah. Dengan modal yang sikit tu, Kakwa mula berniaga di tepi jalan. Apabila Kakwa mula berniaga di tepi jalan, zakat menziarahi perniagaan Kakwa. Dari situ mereka bagi tahulah untuk usahawan ada bantuan yang mereka akan bagi untuk peniaga-peniaga kecil seperti Kakwa lah. Zakat dia bagi bantuan dari segi keuangan untuk Kakwa menambah modal barangan semua, boleh Kakwa beli menambah barang-barang seperti meja, pinggan, dapur tu semua dari duit bantuan zakat. Terima kasih pada zakat Maib atas segala yang diberikan kepada saya, tambah-tambah sekali bantuan dan ilmu yang saya dapat daripada anjuran-anjuran daripada zakat. Saya sangat menghargai. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih membantu usahawan kecil seperti Kakwa, dan untuk usahawan-usahawan lain boleh jadi usahawan zakat lah. Mereka akan bantu peniaga-peniaga kecil seperti kita. Keberkesanan nagihan zakat yang berimpak juga terbukti melalui skim usahawan zakat yang berjaya mentransformasi golongan asnaf menjadi usahawan, seterusnya menyumbang kepada peningkatan ekonomi ummah secara mampan. Saya mengambil kesempatan ini juga menyuruh kepada semua syarikat-syarikat, korporat dan individu yang berkelayakan untuk terus membayar zakat kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang melalui agensinya, iaitu Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadikan zakat sebagai langkah mulia dalam kehidupan. Bersama Majlis Agama Islam Pulau Pinang, kita mampu membina masyarakat yang lebih sejahtera dan makmur. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami hari ini. Zakat dan usahawan, kunci kejayaan dan keberkatan. Zakat membangun sosioekonomi ummah